Pemimpin Republik Indonesia seharusnya bersikap adil seperti tidak pakai otak, memperlihatkan betapa dangkalnya pemahaman kerajaan Republik itu terhadap makna sebenar bantuan kemanusiaan. Terutama orang Malaysia, be upfront for you to throw in, and it's very hurtful. It's very hurtful bila kita baca komen-komen seperti korang baru Yahudi, korang tadi baru Israel. Like kita mengiyakan hal seperti ni. Well, this is something that has got to stop. Singapore ni is a mini Yahudi. Lepas tu macam bila gaduh dengan netizen Malaysia ni, kalau abang perasan diorang selalu ugut kita apa? Air. Diorang selalu cakap apa Singapura pasal air lah gini. Betul. Diorang selalu cakap air kami, suka hati kami lah. Nanti kalau Johor stok air dah. Gaduh dengan Singapura sikit-sikit nak potong air untuk border. Sekarang my question is, habis diorang cakap kita negeri Yahudi, so kita mini Yahudi, korang gaduh dengan kita sikit je nak tutup border, nak tutup air. Itu perangai siapa? Sebenarnya, apa kemauan Malaysia yang sibuk pasal Indonesia? Di media pertelevisian Malaysia sibuk memberitakan tentang keadaan di Indonesia. Apakah mereka tidak ada kerjaan sibuk tentang Indonesia? Apakah mereka dapat keuntungan? Apakah mereka provokasi antar Indonesia? Dikit-dikit Indonesia, Indonesia, Indonesia. Seharusnya mereka itu gak mesti jadi provokasi antar Indonesia-Malaysia. Kalau ingin membantu, silahkan membantu tanpa menyindir pemerintah Indonesia. Namun kenyataannya mereka protes dan kritik pemerintahan Prabowo, seolah-olah merekalah yang baik di dunia ini. Namun kenyataannya sama aja seperti Indonesia. Benar gak? Kalau ada niat hati yang paling tulus, silahkan sama-sama kita membantu saudara-saudari kita di Sumatera, tanpa unsur pemecah belah antar negara kita. Bukan seperti dalam video ini mereka merasa tersakiti tapi sibuk menyalahkan Indonesia. Negara-negara ASEAN yang lain tak ada seperti Malaysia yang sibuk pasal Indonesia. Lihat seperti Singapura, Brunei Darussalam, serta Thailand, tak ada sibuk pasal negara orang lain. Tapi negara Melayu yang satu ini sibuk, tak tenang mikirin negara Indonesia. Di sebalik lenyapnya rumah, hilangnya harapan, munculnya pelangi selepas hujan. Dalam kepedihan, kesedihan, kesakitan dan keperitan untuk bangkit semula. Pemimpin Republik Indonesia seharusnya bersikap adil dan melayani semua rakyat secara sama rata tanpa mengamalkan dasar anak tiri terhadap wilayah tertentu. Teguran itu dilontarkan seorang pemerhati yang mendakwa Sumatera terus dipinggirkan bukan perkara baharu. Sebaliknya, beberapa presiden terdahulu hingga kini, Prabowo Subianto juga dikritik kerana gagal memberikan keadilan pembangunan kepada wilayah itu sehingga ke hari ini. Pemerhati turut mendakwa sikap angkuh dan sombong kepimpinan Jakarta semakin terselah apabila Malaysia yang berniat menghulurkan bantuan kemanusiaan ditolak, kononnya atas alasan bantuan itu perlu dikenakan cukai. Sinis pemerhati lagi, tindakan itu juga malah mencerminkan kegagalan memahami nilai asas kemanusiaan, khususnya ketika rakyat sedang berdepan bencana berskala besar. Kenyataan Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian menambah lagi luka pada maruah kemanusiaan dengan alasan seperti tidak pakai otak, memperlihatkan betapa dangkalnya pemahaman kerajaan Republik itu terhadap makna sebenar bantuan kemanusiaan. Bagaimanapun, beliau tampil menjelaskan bantuan yang diperkatakan secara meluas itu bukan disumbangkan oleh kerajaan Malaysia, sebaliknya datang daripada pihak swasta atas dasar simpati dan hubungan tertentu. Terdahulu, komuniti diaspora Indonesia meluahkan rasa bimbang terhadap dasar kerajaan yang mengenakan cukai ke atas bantuan bencana dari luar negara untuk mangsa banjir di Sumatera. Dalam pada itu, Prabowo pula dilaporkan menyebut pemerintahannya tidak akan mengisytiharkan status bencana nasional ke atas banjir besar di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang telah mengorbankan lebih 1,000 nyawa kerana menganggap pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi. Menurut Prabowo, banjir dan tanah runtuh yang terjadi di 3 wilayah daripada keseluruhan 38 wilayah di Indonesia masih dalam kemampuan untuk ditangani secara dalam. Sekarang bila musibah melanda negara Indonesia, iaitu di Sumatera Utara, 3 provinsi, hanya 3 provinsi daripada 30 lebih provinsi, kan, bencana alam, banjir besar, terputus hubungan, terputus makanan, hampir sebulan. Mana bantuan Indonesia? Yes, ada. Tapi kenapa masih lagi belum selesai? Makan, perubatan, elektrik, penempatan, zero. Kan? Sebab tu, sejak lama dah,
Kita kata kan, jangan menghina orang. Jangan sibuk hal Malaysia, jangan sibuk hal Singapura. Anda patut guna fikiran anda, tenaga anda dan kekuasaan anda, kelebihan anda, bina negara sendiri. Tentukan logistik elok. Tentukan keperluan rakyat mantap. Tentukan segala urusan dalam segala keadaan dalam keadaan terkini, terurus. Indonesia patut buat macam tu. Bukan kita buka je telefon pagi kita tengok, wah semua 300 juta lebih semua nak hantar Malaysia. Hari-hari zikir Malaysia, 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 Malaysia. Kan sekarang rakyat Aceh kan, Temiang di Aceh mengalu-alukan bantuan daripada Malaysia, daripada NGO Aceh sendiri, daripada NGO Malaysia, daripada Malaysia lah, tak kira lah NGO ke apa, daripada Malaysia. Kepada rakyat Malaysia, Rina faham yang ramai tak puas hati dengan komen Menteri Indonesia yang mengatakan bantuan yang Malaysia bagi kepada Aceh dan Sumatra tu tak seberapa. That is exactly what he says. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa. Tapi inilah antara sebab kita bila kita nak buat baik, kita jangan fikir tentang politik. Kita fikir tentang solidariti. Kita fikir tentang orang yang betul-betul dalam kesusahan. Jangan harap kerajaan diorang akan cakap terima kasih kepada engkau. Kita sebagai warga Malaysia pun jangan take this personally, sebab korang kena faham the political landscape dekat sana. Orang Indonesia memang tengah marah sangat dengan diorang punya kerajaan, rasa tak puas hati sangat. So they are facing some huge backlash, and sometimes apa yang menteri-menteri ni cakap untuk counter the backlash tiba-tiba macam doesn't sit well with kita yang memberi bantuan. But it's actually not about us, it's about them. Itu hal diorang yang diorang kena uruskan, and it's complicated and it's messy. Some people rasa sangat offended terhadap apa yang menteri ni cakap, sampai diorang petikaikan kenapa kita bantu rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, yang belajar di Malaysia. Kenapa kita kena bagi diorang cash aid, for example. Marah sangat sampai nak tarik balik pertolongan tu sebab rasa diri kita, pertolongan kita tak di-appreciate. But please, jangan mistake apa yang ahli politik cakap dengan apa yang rakyat cakap. Because ramai je rakyat Indonesia yang happy, yang bersyukur, yang appreciate yang kita tolong diorang. So this is the point where Rina selalu cakap, some things are politicized. So kita kena pastikan that apa yang kita buat, amal jariah, perkara yang baik, tolong sesama sendiri, kita jaga kita. Jangan benda tu jadi dipoliticize sekali. Kan. Lepas tu dah bila tak boleh nak bantu, ego, harga diri. Harga diri. Maksud harga diri ni bila kita dapat menentukan rakyat bawahan tu terbela, barulah kerajaan dia tu atau pemerintah dia harga diri. Ini orang nak bantu, sekian lama dah membantu di antara negara ni, satu dunia dah berlaku. Itu bukan mengemis, itu orang nak bantu atas dasar setia kawan, atas dasar kemanusiaan, atas dasar kerjasama, kan, atas dasar serantau. Itu sebab sana manusia, sini pun manusia. Lupakan perbezaan ni, pelbagai bangsa, agama, lupakan sekejap, bantu. Ada orang tua yang tak berdaya, ada anak-anak kecil. Bukan menolak mentah-mentah.